Ini kita akan tengok soalan SPM 2021 kertas 2 soalan 6. SPM 2021 ialah SPM pertama yang menggunakan silibus KSSM. Okey. Soalan dia, jadual 3 menunjukkan persamaan perkataan bagi dua tindak balas melibatkan logam X dan oksida logam Y. Formula empirik bagi oksida X dan oksida Y ditentukan melalui kaedah 1 dan kaedah 2. Okey. So, soalan pertama dia adalah apakah yang dimaksudkan dengan formula empirik. Yang ni, you boleh tengoklah buku teks. By now, saya rasa you pun dah tahu apa definisi formula empirik sebab kerap sangat kita jawab soalan yang melibatkan formula empirik. Okey, untuk bahagian B. Cadangkan logam X dan logam Y. Terangkan mengapa anda memilih logam tersebut. Okey. Soalan ini something similar dengan soalan SPM 2014 yang ini. Saya harap nampaklah cursor ni. Saya tengah goyang-goyang ni kan. SPM 2014 kertas 2 soalan 2. Okey. Untuk menentukan formula empirik oksida kuprum. Similar. Okey. So, kalau kita kembali kepada ini, kat mana sebenarnya kita nak cari jawapan ni? Kalau kita tengok buku teks, sebenarnya dekat dalam buku teks ada di sini. You scan this QR code, you akan dapat this page. Okay, this page ni saya dah enlarge dan dia duduk di sini. Okay, so kita baca sikit. Siri kereaktifan logam dan formula empirik oksida logam. Pemilihan kaedah yang digunakan untuk menentukan formula empirik oksida logam bergantung kepada kedudukan logam itu dalam siri kereaktifan logam terhadap oksigen. Dan first time you jumpa siri kereaktifan logam adalah masa tingkatan 3. Okey. So dia dah pecahkan kepada dua bahagian and the guide is hidrogen ni sebenarnya. Okey, so kalau kita baca further, pemanasan logam dalam udara seperti dalam aktiviti 3.12. Okey, apa aktiviti 3.12? Yang ini yang kebanyakan murid akan buat dekat dalam makmal sekolah. Ni. Ini eksperimen 3.12. Okey. So, dia kata hanya sesuai digunakan untuk menentukan formula empirik logam reaktif seperti magnesium oksida, zinc oksida dan aluminium oksida. Sebab apa? Sebab logam reaktif mudah bertindak balas dengan oksigen dalam udara. So, jawapan kepada soalan itu tadi, apa ni? Yang ini kaedah pertama tu, maksud kaedah yang crucible tu lah, kaedah mangkuk pija tu. Okey, so X boleh jadi apa? Dia nak hasilkan magnesium oksida, aluminium oksida dan zinc oksida. Tapi dia bukan tanya apa oksidanya, dia tanya apa X ni. So, bila dia tanya apa X ni, kita boleh jawab apa? Kita boleh jawab sama ada magnesium. Okay, you nak spell out pun boleh. You nak formula atau simbol dia pun boleh. Aluminium. Okay, ataupun zinc. Zinc. Okay, ZN. Okay. So, untuk English version, hanya zinc sahaja berbeza ejaan dia kan. Okay, macam tu. Alright, so kalau dia tanya kenapa? Sebab logam X. Atau you sebutlah mana-mana yang you pilih, sama ada magnesium, aluminium ataupun zinc. Okay, lebih reaktif daripada hidrogen. Gitu je. Cuma janganlah guna singkatan ni. Saya je lah guna. You all tulis penuh lah. Logam X lebih reaktif daripada hidrogen. Okey. Nah, untuk kaedah kedua. Kaedah kedua nak guna yang mana? Okey, kita tengok balik. Lepas tu dia sebut further. Dia sebut apa lagi? Dia kata, pemanasan oksida logam dalam aliran gas hidrogen seperti dalam aktiviti 3.13. 3.13 tu yang mana? Yang ini. Yang guna ethanol sebagai bahan bakar tu. Okey. Hanya sesuai untuk menentukan formula empirik oksida logam yang kurang reaktif. Contoh dia, dia siap bagi contoh. Kuprum 2 oksida, strontium 2 oksida, plumbum 2 oksida.
Hal ini kerana, nampak ni, dia ada bagi reason. Gas hidrogen hanya berupaya menyingkirkan oksigen daripada oksida logam yang kurang reaktif, meninggalkan logam dalam tabung pembakaran. So, exactly sama macam stimulus soalan dalam jadual itu, cuma bezanya dekat sini, dia letak, dekat dalam soalan tu, dia ada huruf Y tu. Oksida logam Y. Bertindak mana? Ini hasilnya logam Y. Okay. So, sebenarnya, is anything bawah hidrogen ni lah dalam siri kereaktifan ini, kita akan boleh pilih sama ada ferrum, stannum, plumbum ataupun cuprum. So that will be your answer. Okay. Ferrum. Okay, ferrum is Fe ataupun iron in English. Stannum. Stannum is tin. Oops. Plumbum. Plumbum apa dalam bahasa Inggeris? Plumbum adalah lead. Sebab tu kita punya minyak tu ada leaded, unleaded. Dan cuprum. Cuprum. Ejaan cuprum. Tolonglah berhati-hati ejaan cuprum. Jangan kumprum. Ataupun copper. Copper orang ada je orang eja CUPPER. No, it's not CUPPER. It is COPPER. Okey, kalau tak sure ejaan mana-mana unsur sekalipun, tengoklah jadual bekalan unsur. Sebab kalau kertas peperiksaan, jadual bekalan unsur diletakkan di muka surat terakhir. Ada dua version, satu bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris. You nak tengok yang mana-mana bahasa pun boleh. Kat dalam kertas 2 dia wujud. Kertas 1, kertas 3 tak adalah. Tapi kertas 2 dia wujud. Ini soalan kertas 2 kan. So mesti dia ada. Okey, dan penerangan. Penerangan dia apa? Ayat dia sama je. Bukanlah sama. Ini, ayat atas ni, you tukar kepada perkataan lebih, tu tukar kepada kurang je. So, logam Y kurang reaktif daripada hidrogen. Sebab itulah, basically, hidrogen tu dia boleh singkirkan oksigen daripada logam oksida tu. Okay, tu untuk menghasilkan logam dan juga air. Alright, so saya berhenti kat sini untuk bahagian pertama sebab saya tak nak video ni terlalu panjang. Okay, see you in the next part. Bye.